Maaf ada drama sebentar tadi ya. Terima kasih pengacara majelis. Terentak lutut sikit. Terima kasih kepada pengacara majelis yang memperkenalkan saya sebentar tadi dan bantu angkat saya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua? Macam kurang semangat pula tahu. Apa kabar semua? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama pada hari ini di jelajah terak bersama dengan satu impian yang sama, yaitu perubahan yang lebih baik untuk Johor dan juga untuk negara. Saudara-saudari, seperti yang diperkenalkan tadi, saya Rajif Rakimin yang sebentar tadi membuat aksi sebentar, datang jauh daripada Sabah untuk menunjukkan bahawa angin perubahan itu bukan hanya ada di Semenanjung, tetapi hampir di seluruh negara. Hari ini walaupun hanya berusia belum sampai pun 50 hari, kita boleh lihat Parti Bersama mengambil keputusan untuk meletakkan calon dan masuk ke gelanggang pilihan raya Johor jauh lebih awal daripada jangkaan kita yang sebenarnya. Dan seperti yang dijanjikan juga, seperti saudara dan saudari lihat pada hari ini, kita meletakkan calon yang bukan semuanya dari kalangan orang politik. Ada doktor, ada pakar-pakar tertentu, oil and gas, dan masing-masing di bidang yang sama. Tetapi semua bertanding pada hari ini atas satu tujuan, yaitu menginginkan perubahan yang lebih baik untuk Johor. Saudara-saudari, kami hadir pada hari ini membawa satu politik yang baru dan ingin meninggalkan politik yang lama, yang lebih mementingkan kuasa, yang lebih mementingkan kedudukan, dan kebanyakannya lebih penting mencari laba politik. Kebanyakan yang ada pada hari ini pun di kalangan mereka yang menggerakkan Parti Bersama ini adalah mereka yang masih setia dan kekal dengan prinsip asal yang diperjuangkan sejak dahulu, tidak kiralah dari parti manapun asal sebelum ini. Kita melihat kepimpinan pada hari ini sudah hilang daripada hala tuju asal sebenar yang mereka janji-janjikan dahulu. Kita boleh lihat bila kerajaan itu terlalu kukuh, terlalu kuat, dengan pembangkang yang begitu terlalu lemah, akhirnya kebanyakan mereka yang berada di atas itu sudah mula melupakan diri. Daripada sibuk membawa obor reformasi, membawa perjuangan inginkan bantu rakyat, membawa perjuangan ingin menyelesaikan masalah-masalah rakyat dan masalah negara, akhirnya kerana terlalu selesa, hari ini mereka di atas sana lebih sibuk mengatur kedudukan politik, lebih sibuk mengatur jawatan-jawatan, dan lebih sibuk dengan projek-projek yang ada. Sebab itu pada hari ini kebanyakan daripada kami mengambil keputusan untuk bergerak, dan sebenarnya bukan mudah untuk meninggalkan sesebuah rumah yang telah kita perjuangkan dan bina dahulu, namun akhirnya dirosakkan oleh anak-anak di dalam, yang kita harap satu masa dulu sebenarnya boleh menjaga. Saya harap pada pilihan raya kali ini saudara dan saudari memberi sokongan kepada calon-calon kita, kerana kita memberikan calon-calon yang terbaik melalui tapisan-tapisan yang sebenarnya, bukan calon-calon di kalangan kawan-kawan, bukan calon di kalangan yang kita kenal saja, tapi kita pilih secara terbuka. Kita buka borang secara atas talian, masing-masing isi dan ada interview dia. Dan inilah calon-calon yang terbaik yang kita dapat tampilkan kepada saudara-saudari. Saya ingin akhiri ceramah saya dengan begini. Sejak mula saya di sini, ramai yang bertanya kepada saya soalan yang hampir sama. Kalau bertanding 15 kursi, apa yang bersama
boleh lakukan. Sebab daripada jumlah itu saja, kita tidak mampu membentuk kerajaan. Saudara dan saudari, sebenarnya pembangkanglah yang membentuk acuan sesebuah kerajaan. Bagaimana? Kalau kita lihat kebanyakan inisiatif-inisiatif yang diberi kepada rakyat, banyaklah. Salah satu dia STR, yang asal dia dulu daripada BRIM. BRIM itu pun diwujudkan selepas kerajaan yang terlalu selesa dahulu sudah tergugat, selepas pilihan raya 2008 dan juga 2013. Dan selepas itu bermacam-macam diberikan kerana pembangkang pada waktu itu terlalu kuat. Dan pada hari ini, selepas dua kumpulan yang sebelum ini adalah seteru, akhirnya menubuhkan kerajaan bersama, dan kerana jumlah dia mereka yang terlalu selesa, kita lihat mereka semakin lupa kepada diri. Apatah lagi kita ada pembangkang yang paling tidak berguna sejak wujudnya negara ini. Sebab itulah kenapa kita ambil keputusan, walaupun kita tidak sertai kerajaan, insya-Allah kalau kita ada beberapa wakil rakyat yang bakal menang selepas pilihan raya Johor kali ini, kita akan pastikan suara mereka mampu menggegar Dewan Undangan Negeri Johor. Kita berharap walaupun jumlah kancil ini kecil dan saiz kancil ini pun dikenali kecil, walaupun yang berucap ini tidaklah terlalu kecil, tetapi kita yakin dengan prinsip yang kita pegang, banyak masalah rakyat yang sebelum ini tidak begitu dipandang oleh mereka kerana terlalu sibuk dengan jawatan, terlalu sibuk dengan projek. Mereka akan mula memandang rakyat, menyelesaikan masalah. Dan insya-Allah ini adalah titik permulaan. Saya tengok semenjak jelajah kancil dibuat di beberapa negeri, dan juga kali ini kali ketiga menggerakkan truk kancil ini, kita tengok sambutan luar biasa. Walaupun dibuat di hujung-hujung kalau kami bilang orang Sabah, tapi kehadiran hari ini alhamdulillah tetap penuh juga. Walaupun ialah lepas ni mungkin ada cakap ada beberapa kerusi yang kosong lagi masih. Kalau kamera boleh fokus dengan belakang sana, saya rasa lebih 30-40 orang masih berdiri lagi. Saya harap sokongan dan dukungan daripada saudara dan saudari yang hadir pada hari ini, dan jika kita benar inginkan perubahan itu, saya mohon kepada saudara dan saudari untuk menjadi ejen kepada Sang Kancil untuk menyampaikan kepada saudara mara kita, kepada rakan-rakan kita, bahawa inilah pilihan yang tepat untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada negeri Johor dan juga kepada Malaysia. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.